Tuan-tuan dan puan-puan, 2 hari sebelum pilihan raya negeri Sabah, kenyataan Bapak Non ketika kempen disandarkan, okey, ini pun disandarkan, okey, pada 27 November lalu, dia kata 40% hasil Sabah bukan lagi isu, akan dilaksanakan. Sedapnya janji dia, bukan lagi isu. Namun, hari ini menjadi isu terbesar di dalam negara Malaysia, di Sabah. Dia kata semasa tu, wah, dia senang-senang dia kata ini 40% hasil Sabah bukan lagi isu, akan dilaksanakan. Ini dia yang kata tau. Tapi hari ini kita nampak apa yang berlaku. Bapak Non kata akan dilaksanakan. Sehingga hari ini 3 bulan sudah berlalu. Ini pilihan raya negeri Sabah telah berakhir 3 bulan tau. 3 bulan tau. Bukan 3 hari, bukan 30 hari. 3 bulan lebih. Bayang-bayang pun kita tidak nampak. Jadi, di mana kononnya akan dilaksanakan. Mengarut memang dia number 1. Dia champion. Amat sakit hati lah saya tengok, saya lihat sikap dia ini. Spin dia ni, sikap spin dia ni saya memang amat sakit hati. Saya amat kecewa tau tentang sikap dia spin ini. Bapak Non ini dia adalah Perdana Menteri yang paling gagal di Malaysia. Ini saya berani cakap. Sebab benda macam ni, apabila dia janji, ini ada hitam putih tau tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya yang bagi design, yang bagi fitnah ke apa tau. Ini ada hitam putih. Ini adalah berita. Nampak ada logo. Logo tu daripada berita ni daripada bernama. Jadi dia kencing sini, kencing sana, sudah kencing satu Sabah. Nah, sekarang di mana dia? Bayang-bayang pun kita tidak lihat. Di mana dia kata akan dilaksanakan. 3 bulan lebih loh. Bukan 3 hari, bukan 30 hari. 3 bulan lebih, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana dia sekarang? Tidak, hilang, diam. Segala janji dia tidak pernah ditunaikan. Itulah Bapak Non.